Assalamualaikum. Untuk video kali ni saya nak pasang TV 18 inci di handle. Sebelum ni saya duk pi ride memang duk guna telefon lah. Telefon memang guna di sini sajalah. Yang ni saya beli dalam Shopee jugalah. Nanti saya share, ada link di bawah. Duk pakai telefon letak je ni. Tu dia. Duduk dalam keadaan macam ni lah bila pakai phone. Tapi ada satu masalah lah yang saya hadap. Bila cuaca panas dengan bateri nak habis. Bila kita on GPS dengan bateri kita sentiasa charge pakai charger, dia jadi panas sangat-sangat. Kita pegang pun kadang-kadang sampai dia hang lah. Yang pi Samui baru-baru ni daripada 7E Fuji tu nak ke Telenor. Masa tu telefon saya hang. Dia terlalu panas pun kan, Android biasalah kan. Bila dah terlalu panas dia jadi bawa ke kampung, bawa ke kiri, bawa ke kanan. Jadi saya pun tersesat. Topik kata ikut kanan, saya kata ikut kiri. Topik betul dah. Saya yang salah, jadi salahkan phone lah. Hang. Sebelum ni duk pakai telefon saja. Jadi saya duk fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Saya order satu display macam ni, multimedia smart motorcycle display. Dia yang ni cuma 5 inci. Saya dah unboxing dah lah benda ni, dah buka dah. Lepas tu sebelah pagi saya bawa motor saya ke belting shop, minta bos lead pasangkan wiring. Saya bab-bab wiring ni memang tak berapa pandai lah, memang tak reti pun, tak berani samalah. Takut lagi sambung-sambung shock ya bos. Bos lead kata tak apa benda tu, dia bila shock pun dia fuse saja yang akan jam. Tak apalah, dia minta dia buat, dia dah pasang semua, dalam ni dah siap pasang dah. Ni dah display yang saya order. Display ni pun saya letak link di dalam di ruang description. Dia punya harga 100 lebih. Kalau nak yang okey sikit, dia boleh buka. Macam ni tak boleh buka. Dia memang permanent macam ni. Dia duduk dalam keadaan macam ni je. Tak boleh buka. Kalau yang boleh buka, casing ni tinggal di motor, boleh tarik display. Macam siapa-siapa takut hilang ke apa kan. Lepas tu satu lagi saya duk tengok ramai yang duk pasang dekat tapak side mirror macam ni. Lepas tu letak dia punya stand di bahagian atas. Kemudian duduk macam tu kan. Cantik jugalah. Tapi kalau windshield tinggi memang cantik lah. Yang ni motor dah make up. Lepas tu nak letak monitor ni pula macam tak kena lah. Jadi saya try nak buat di bahagian sini. Saya akan buka dia punya cover ni. Kemudian saya cubalah adjust tengok kan. Nak bagi letak juga di sini. Kemudian versi yang saya ambil ni dia ada kamera. Kalau yang harga 100 lebih tu dia tak ada kamera. Yang ni dia main dengan kamera. Macam motor SYM kan dia dah ada siap kamera, tak payah duk tambah-tambah lah. Depan belakang dah ada kamera. Yang ni versi yang saya ambil ada kamera. Cuma untuk nak letak kamera di bahagian belakang tu saya kena modify sikit lah. Tak tahulah nak fikir macam mana. Try tengoklah lagi kan. Lah ni saya nak tebuk di bahagian sini dulu. Bawa kamera main depan sikit. Yang ni cover original lah. Yang saya pakai ni cover original. Cuma saya beli bracket ni dan saya ikat di bahagian dalam kunci ya, ataupun skru lah. Memang dia bagi siap lah. Yang tu saya buka. Ni saya balut selotip, tak mau bagi dia gegak lah apa kan. Yang ni di bahagian dalam dia main dengan skru macam ni. Tebuk satu lubang, kemudian ikat lah. Yang ni saya minta bos lead, dah siap dah wiring. Wire duk tunggu dah. Cuma saya nak modify sikit lah. Modify mungkin kena tebuk dia punya casing ni. Nak bagi masuk ngam, masuk bagi fit lah dia punya monitor ni kan. Saya duk try jugalah. Mula nak ikat di sebelah kanan ni macam dia sengit sikit. Saya nak cuba ikat di betul-betul bahagian tengah ni, kemudian menghala ke bawah. Jadi di sini tu kena tebuk lah. Kena tebuk. Jadi monitor duk elok, cantik lah di bahagian tengahnya tu. Wire ni pun boleh masuk ke dalam
Saya kena buka dulu lah. Casing ni saya kena buka. Yang ni. Untuk buka casing ni, dia ada dua klip lah. Di bahagian atas ni dia ada dua klip. Kemudian di bahagian dalam dia ada skru Allen key. Allen key warna silver. Kemudian di bahagian atas ni dia ada dua klip. Kemudian tarik sahaja. Tarik. Saya nak menghala ke bawah macam tu. Panjang juga situ. Oh, tak boleh ya. Tadi masa mula saya ingat U-clip ni dia tak panjang. Macam ni bila letak ini dia panjang. Lepas tu daripada sini nak kena naik ke atas, dia sangkut ni. Satu lagi dia ada bagi ni, tombol ni. Jadi tombol ni saya boleh skru di sini. Tombol, kemudian naik ke atas. Yang ni macam okey sikit lah. Kita cuma skru di sini saja. Okey, kalau ni cari skru. Di dalam box dia bagi dua lah. Satu bentuk yang macam ni. Satu lagi bentuk yang macam ni. Yang ni senang lah. Kalau handlebar yang terbuka, dia boleh kunci di bahagian atas kaki side mirror. Dia boleh letak kat situ. Ataupun bracket di bahagian atas ni, senang lah kan. Ok, saya guna skru original. Yang ni tak tahulah skru di bahagian mana kan. Saya jumpa. Kemudian yang ni memang dia bagi siap. Saya cuma kunci di sini sahajalah. Ni. Yang ni untuk tapak original. Tapak original Yamaha X-Max dia memang dia bagi dua, boleh laras. Satu dengan dua lah. Untuk di bahagian belakang ni macam orang yang tak berapa tinggi sangat tu, boleh pakai tapak yang belakang ni. Kalau kata nak cantik lagi, boleh pakai handlebar macam T-Max tu, lagi cantik. Dekat Pak Long ada stok, boleh masuk je dalam Shopee Pak Long. Ok, saya letak tu tengah-tengah ni. Skru pun bawah lebih pun tak banyak. Ok lah, bagi dia ke dalam sikit, jangan sangkut cover yang luar tu sudah. Ok, saya kunci clear tu. Ok, siap. Dah kunci. Dia macam tu lah. Lepas dah kunci. Jadi untuk monitor, letak situ, dia naik ke atas. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni dia bagi untuk untuk safety lah. Macam bila kita ikat di motor tu, proses untuk orang nak buat tu lambat sikit. Proses untuk orang panjang tangan. Ok, tu dah siap kan tu. Dia duduk macam tu. Kiranya tinggi jugalah kan. Tu. Ok, ya, bagi cun kedudukan dia tu. Berat ke kanan sikit Saya dah macam laraskan lah dia punya kedudukan kan. Sebab saya nak kena modify sikit. Yang untuk cover ni, di bahagian atas ni saya kena buang sikit. Kemudian yang cover tiga segi atas tu, yang ni dah ngam dah. Dah boleh perketat. Okey, dah ketat. Jadi untuk seterusnya, saya nak kena sambung
kamera di bahagian belakang. Kamera dia bagi macam ni. Jadi saya nak kena tarik masuk ke bahagian bawah sampailah ke belakang. Jadi saya beli satu plate besi ni. Saya nak masukkan di bahagian belakang papan ni kan. Belakang papan plate ni. Kemudian saya bagi dia bengkok sikit lah. Di bahagian bawah tu. Di bahagian atas tu bagi bengkok. Saya nak letak double sided, kemudian letak kabel tight sahajalah untuk sementara. Okey, tadi dah tarik untuk wire kamera daripada belakang kan. Ni saya dah sambung lah. Ni untuk wire dia punya current. Dia ada arrow ni bahagian ni. Ni dia ada arrow tak bagi ayak masuk lah kan. Okey, yang tu dah ketat. Yang ni untuk wire kamera belakang. Ni pun dah seal ketat. Saya bawa masuk di bahagian bawah ni ya. Bagi dia duduk di sini. Okey, untuk part kedua ni saya nak fitkan dengan dia punya cover, original cover. Saya nak masukkan ke bahagian ni lah. Jadi tanda sikit lah. Ini terbuka semula. Jadi saya kena modify sikit. Yang ni dia sangkut sikit. Jadi saya kena tebuk. Mari kita tebuk. Untuk bahagian atas dah fit semua cantik. Belakang pun bracket saya dah buat. Okey, jadi macam ni lah belakang. Lebih kurang jadilah. Satu skru saya guna tumpang lah. Satu skru tumpang yang frame plate punya. Masuk situ. Cuma saya letak double sided lah. Yang ni tak double sided bagi dia kuat. Kemudian yang bahagian atas ni pun saya letak double sided. Pasang frame dulu. Set ni memang dia dah bagi tu. Double sided kan. Dia dah bagi. Jadi saya gunalah satu. Saya sumbat bagi frame plate tu. Dia kepit. Yang bahagian belakang ni saya nak letak kabel tight lah. Yang kat belakang ni satu, yang kat depan ni satu. Kabel tight pun ada dia sediakan. Cuma finishing yang ni lah nampak tak berapa cantik sikit kan. Dia punya finishing wire ni. Kabel tight pun ada dia bagi. Ambil dua. Siap kamera Pak Long. Cuma saya nak betulkan wire ni kat atas. Saya nak kunci dulu tu. Bagi dia ketat sikit. Okey, cun lah tu.
Yang ni saya bagi cantik-cantik sikit dah. Wayar ni mula saya nak sembunyi di bahagian bawah. Daripada sini pusing masuk bahagian bawah papan plate tu, masuk ke dalam. Tak apalah, sementara bagi siap dulu. Nanti baru saya modi lain lah. Dia kalut-kalut, dia memang dia bukan nak nampak lagi. Nanti ada masa bagi kemas sikit, baru kita kutip lain buat bagi cun. Ok, settle. Untuk kamera belakang selesai. Alhamdulillah selesai. Kamera belakang selesai. Koyak lah, dia ada plastik dia tu. Koyak. Cun punya. Kamera kat situ. Ok, saya nak pasang. Selesai, saya dah pasang. Terima kasih sekali lagi kepada yang menonton. Inilah hasil dia. Kerja yang tak seberapa lah daripada saya. Untuk display ni, dia sama dengan meter. Bila kita on, dia akan terus menyala. Jadi dia tak ada butang pun. Butang on off dia tak ada di sini. Bila on switch, dia terus connect. Ok, dia akan naik macam ni. Masa apa semua. Jadi untuk kamera ni nanti saya akan kodek-kodek lagi lah. Tu dia. Dia punya kamera dia. Cantik juga. Saya pun tak connect lagi dia punya kamera dia. Jadi hasil dia padu. Sekejap lagi saya akan adjust. Mungkin adjust bagi naik sikit lah dia punya kamera tu. Saya pun tak selam habis lagi. Saya pun tak masuk habis lagi dalam dia punya menu-menu ni. Saya pun tak tahu lagi. Ok, balik ke rumah. Jadi saya cuba connect dengan Bluetooth ni ya. Saya on Bluetooth. Yang ni KBT 660i. Bila connect dia akan naik map lah. Jadi senang untuk saya nak cari location. Okay. Bila orang WhatsApp pun dia akan naik di sini. Okay, pagah lah. WhatsApp pun naik. Jadi nak cari jalan macam mana? Search. Okay, dia akan naik macam ni. Terus tekan start. Memang cantik ya. Ok, saya nak bawa kamera. Saya buka kamera. Bagi kamera naik sekali atas motor. Saya letak kamera di atas lah. Kiranya ni macam apa? Paras kepala saya lah untuk saya tengok di monitor ni dengan meter. Okay. WhatsApp pun dia naik di sini. Canggih juga. Okay. Selesai lah. Cuma saya nak tengok belakang, saya tak pastilah sama ada kena keluar daripada map ataupun boleh buat dua page kan di sini. Yang tu saya tak pasti. Tak apalah, saya cuba kodek pelan-pelan kan. Nanti cuba kodek pelan-pelan cari. InsyaAllah saya akan selam habis-habisan apa yang ada lagi dalam monitor ni. Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi kepada yang menonton. Setakat ni lah video saya yang tak seberapa. Minta maaf kalau video saya tidak menyenangkan mana-mana pihak. Terima kasih juga kepada yang menonton. Terima kasih juga yang subscribe. Baik. Terima kasih sekali lagi daripada saya, Pak Long Ejas. Assalamualaikum.